kat hitam. Terlalu sedikit. Ya. Sebab tu mustahil dan memang tak perlu nak rasa pelik. Kenapa orang dakwah ni pelik-pelik dia orang ni, kenapa sikit sangat? Memang sikit lah. Memang akan sikit. Dan Nabi yang kata hadis itu memang jumlah dia terlalu limited. Jadi beruntunglah siapa yang duduk dalam orang yang asing ini, dan beruntunglah orang yang berkahwin dengan orang asing atau dikahwini oleh orang asing. Bukan dengan warga asing tuan-tuan dengan orang yang nampak asing daripada kehidupan lara ni yang dah jadi umum, tapi orang yang jaga sunnah, yang suruh isteri dia bernikab, yang suruh isteri dia keluar masturat, yang hidupkan taklim rumah yang orang lain tak buat. Dah orang nampak macam apa nak kolot nak baca taklim ni, tengok kat YT boleh kan? Tak. Kehidupan sunnah ni kena dihidup dengan cara praktikal. Kena dipraktikalkan tuan-tuan. Ya.